Hari kedua dekat Park Royal Melaka Resort ni, dan hari ni kita nak sambung lagi explore apa lagi yang ada dekat resort ni. Dan untuk yang belum lagi tengok video hari pertama kita dekat sini, korang boleh tengok dulu video tu atau tengok lepas habis video ni. Dan jangan lupa subscribe. Good morning. So pagi ni hujan ya. Dengar tak bunyi? Dia tak nampak sangat hujan dia. Dia macam renyai-renyai macam tu je. Okay, nak breakfast. 3 orang ni yang turun. Yang lain nak main dan nak tidur. Breakfast dekat resort ni dekat Spice Restaurant. Tapi untuk musim cuti sekolah dan weekend, dia akan buka ballroom yang besar ni untuk breakfast juga. Dan dekat ballroom ni dia akan pasang 3 skrin besar untuk anak-anak kita bertenang masa breakfast. Bila check in hotel, kita orang memang jenis suka turun breakfast seawal selepas subuh tu tahu, macam kosong-kosong macam ni kan. Dan stay dekat sini macam lama. Just nak relax-relax, nak try sikit-sikit, makan slow-slow macam tu. Pilihan makanan untuk breakfast memang banyak. Nak station apa semua ada. Kids corner dia pun ada banyak pilihan makanan. Memang boleh enjoy lah breakfast time tu sebab tempat pun besar. Anak dah ralik tengok Mr. Bean. Pilihan makanan pula banyak. Memang puas hati. Jangan lupa bawa turun kids passport sebab dekat tempat breakfast ni boleh claim 1 stamp untuk redeem ice cream nanti. Ya, yang punya. Dah. Cakap thank you. Thank you. Cuk korang, lebih kurang 80% yang tengok video ni belum subscribe lagi tahu channel ni. So korang jangan lupa subscribe, okey? Masa tengah meriah, ramai orang tu kan akan ada pula maskot yang datang untuk menghiburkan kanak-kanak. Boleh ambil gambar, siap dapat candy lagi. Memang best lah. Boleh kata kalau korang bawa anak-anak korang stay dekat sini, anak-anak memang akan sentiasa happy je. Lepas perut dah kenyang, apa lagi? Sambung lah main slide. Slide yang ada dekat resort ni pun memang best untuk anak-anak. Ada 2 slide untuk budak kecil dan ada 1 slide yang besar sikit ni untuk anak-anak yang dah besar. Kolam dia memang besar. Sebab itulah semalam, even ramai orang pun masih lagi ada ruang tau untuk semua enjoy sebab kolam dia memang besar. Dan setiap pagi akan ada aktiviti by the pool yang disediakan oleh staff resort. Lepas tu macam biasalah, kids passport jangan lupa sebab dekat kids playground ni akan dapat 2 lagi stamp. Makanya cukup lah, lengkap lah 6 stamp semua sekali dan masing-masing pun dah tak sabar nak redeem ice cream. Siapa punya tu? Okay, tunjuk dah penuh cepat. Jom ambil es krim. Wah, tunjuk dah penuh. Jom ambil es Tak krim. nampak. Jom ambil es krim. Tukar baju dulu. Tukar baju dulu. Rombongan balik ke bilik. Sekarang kita nak check out. Tapi nak makan es krim dulu. Betul? Pasport mana? Ya, ayah. Dalam tu. Kita nak redeem es krim. Buat tadi kita buat kids passport. Ada banyak. I don't know lah apa panggil. Tapi okey lagi tak? Ada 6 aktiviti. Bila dah habis 6 tu, habis 6 job, dapat redeem ice cream. Kena. Seraya tu. Ni. Kids passport. Ayah. Oh iya. Ni. Ya, Dah habis 6 job. Dah buat dah. Ya cakap sikit lah. Sekarang ni kita nak cakap
cakap lah. Aku tak cakap. So kita dah settle kemas-kemas. So nak check out dah. Bye-bye bilik. Jom. Panda. Tu kita nak cakap dah. Tu sama panda dia. Zara, ya buat ni. Zat tengah pegang kamera kot. Dia tengah pegang kipas kot. Malas nak naik lift. Lift penuh. Turun tangga. Beratnya. Beg berat. Banyak. Nenek mana? Turun tangga lebih menyusahkan. Semua rush. Tengah rushing. Okay. Let's yuk pegang kamera lagi. Sabar jap. Okey, orang pergi dulu. Zan nak lalu sini. Taman lah kat tengah ni. Kita tengah lalu ni. Taman. Penuh dengan alam sekitar. Banyak pokok. Cantik. Besar. Sebesar pokok dia. Bolehlah. Boleh tahan juga habis. Best. Keluar kat sini. Masuk kat sana, keluar kat sini. Tunjuklah, chop dah cukup. Dah cukup. Balik ya, yang terbalik. Panas krim. Dari bujang ambil es krim. Ya, betul lah. Panas krim pula. Best tak makan es krim nanti? Beratur dulu. Beratur. Nak balik dah. Best. Begitulah short staycation kita dekat Park Royal Formosa Resort, Melaka. Sebelum masuk tol tu kita singgah dulu kat tepi jalan yang ada jual macam barang-barang tradisional Melaka ni kan, sebab kita nak carilah apa benda yang kita boleh bawa balik. Sebenarnya nak try lah keria gula Melaka tu, tapi yang dekat sini kan macam tak berapa sangat. Lagi sedap yang I beli dekat warung Kak Long yang dekat Sungai Merau Kajang tu, lagi sedap daripada kat sini. So kita end up beli benda-benda yang tak berkaitan pun dengan Melaka. Mak saya adalah beli cincaluk, beli belacan kan. Orang kata buat rasa-rasa lah macam tu. Kita singgah kat sini. Ya, best tak hotel tu ya? Ya, suka apa? Slide and playground. Playground pun best. Swimming pool. Swimming pool pun best. And kids club. Semua best. Semua best lah kalau macam tu. No. Tu je. Tu je. Chess. Ha? Chess. Chess pun best. Berapa star nak bagi hotel tadi? 5. Yang paling best? Swimming pool. Slide dia. Slide ke swimming pool? Slide dia. Slide dia. Sebab utama kenapa kita pilih Park Royal Resort Melaka ni adalah sebab dia kids friendly. Memang lalu dekat FYP pun kids friendly. So kita decide untuk try sendiri dan Alhamdulillah kita puas hati. So daripada method 5 bintang tu kalau korang ada anak, dan kalau korang nak hotel yang kids friendly, ada banyak kids activities, then korang patut try Park Royal Resort Melaka. So itu saja. Till next trip. Bye bye. Bye. Kita nak pergi Japan. What? Kita nak pergi Japan? In your dream. In your dream. Okay. In your dream tak apa. Tamatlah sudah kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Bye.